Pernah suatu hari saya pergi ceramah dekat sebuah negeri ni tentang kematian. Ni dah berlaku depan mata ni. Saya bersyukur bila jadi ustaz ni kita boleh tengok macam-macam tuan-tuan. Tengok orang mati dimuliakan Allah Ta'ala. Ada yang mati sangat menakutkan kita dan menginsafkan kita. Boleh ambil iktibar. Saya lepas habis program, habis ceramah, beginilah dekat satu masjid. Ada seorang anak datang, ustaz, boleh tak tolong datang rumah ustaz? Kenapa? Tolonglah ustaz, ayah saya tu uzur. Ayah saya uzur ustaz. Doktor dah hantar balik. Doktor kata sepatutnya dah mati, tapi tak mati lagi. Jadi saya kata, kalau saya pergi mati ke? Saya bukannya malaikat maut. Dok, tolonglah ustaz. Saya tahu dengar cerita ustaz ada belajar sikit sebanyak dengan Darus Syifa. Mungkin kita boleh pakat-pakat doa. Manalah tahu kita doa, ustaz doa, pakat-pakat doa, Allah mudahkan urusan ayah saya, anak dia, cucu dia pun ada, atuk saya. Saya kata tak apalah, kita pergilah. Pergi. Bawa pergi. Pergi tuan-tuan, masuk dalam rumah. Masuk AJK masjid pun pakat pergilah. Bila saya pergi, semua pakat pergi. Tak? Bila pergi tuan-tuan, masuk dalam kawasan rumah tu, ialah rumah pun kita tengok pun agak mendebarkan lah. Beza rumah orang baca Quran dengan rumah yang tak ada baca Quran. Kita masuk, kita dapat rasa dah. Macam kita dapat rasa lah. Kita masuk tu tahu rumah ni tak ada orang tak baca Quran. Kita masuk duduk tu tengok. Saya masuk dia dalam kawasan rumah tu, pintu, masuk pintu, perah masuk. Ada seorang pakcik tua sungguh, umur dalam 90. Sebab anak cakap macam tu. Kenapa? Doktor kata sepatut mati, tapi tak mati lagi. Dia makan satu talam, seekor ayam dia makan. Malamnya, siang dia lembik balik. Malam gagah makan ayam, kurang makan. Tapi masa saya datang tu, dia boleh lepas makan lah. Duduk baring, muju tak isap okok dia. Dia baring tu, dia nampak saya masuk ni, dia tengok itu, kepala angkat, mata dia takut tuan-tuan. Ni lah malam macam ni, pukul 10. Aku dapat rasa, dapat feel ni. Dia masuk tengok. Mata orang masuk hantu macam mana keadaan? Kalau hampa nak tengok macam mana masuk hantu, hampir tengok dekat Darus Syifa tu. Berlambak hantu kat situ. Hak kena rasuk lah. Dia tengok kita macam tu, nak terekam je. Dia tengok gitu. Oh, takutlah. Saya tengok debar, ya Allah. Tapi sebab aku ustaz kan, takkan takut. Ustaz takut, habislah jemaah cabut lagi. Kawal kita naik bola roma, habis naik. Oh, sabar. La ilaha illallah, masya-Allah, masya-Allah. Pegang Yasin. Kita pun saya pun duduk tepi dia. Dia baring tepinya. Dia tengok. Orang semua masuk, lepas tu dia tutup pintu. Tutup pintu, dia pintu dua. Pintu satu bawah, atas satu lagi. Hampa tak payah sebut lah negeri mana, tak apa lah. Tengok pintu sudah. Pintu tutup, perempuan kat dapur. Ni kawasan ni rumah dia luas juga, ada orang tamu tu. Orang pun tutup pintu. Masa tu angin kuat, tutup pintu. Saya pun tak apalah, hari ni insya-Allah kita baca Yasin lah. Semoga Allah Ta'ala mempermudahkanlah pakcik ni. Nah, sebut nama, saya tak ingat nama dia masa tu. Lepas tu saya kata kita akan baca Yasin, kita berhenti 7 mubin. Itu yang kita belajar dengan Datuk Harun Demon. Kita berhenti 7 mubin. Kita doa, setiap mubin tu kita doa, semoga Allah memudahkanlah urusan. Jadi tuan-tuan puan, semua pakat duduk. Ya insya-Allah, semua pakat pegang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu nak mula ni Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Bong. Terkejut saya, jatuh Yasin. Tahu sebab apa? Pakcik ni bangkit. Sau bangun. Orang tadi tengok aku gitu, terkejut bangun. Dia tengok gitu, mau kena menampar, sia-sia tergolek aku. Memang takut tuan-tuan. Tapi saya buat relax. Orang semua dah gelabra tengok ustaz jatuh Yasin. Tapi saya masih kawal lagi. Sebab ustaz mana boleh takut dengan benda-benda macam ni? Mana boleh takut? Pegang balik Yasin. Jangan risau, tak apa, kita sambung. Nak sambung, dia cakap balik. Pakcik cakap, buka pintu. Ya, tengok macam mana malaikat maut datang. Buka pintu. Buka pintu atas. Cucu dia buka. Angin masuk daun-daun ni. Tak ada apa ustaz, tipu atuk cucu pun nakal sungguh. Jenis tak baca Quran ni jadi. Tak ada apa ustaz ni, atuk tipu. Dia cakap buka pintu.
Saya kata, buka lah pintu. Dia suruh buka, ikut sudahlah. Bila nak selesai macam ni? Dia suruh buka, hang tak mau buka. Dia pun buka pintu bawah. Buka pintu bawah, tuan-tuan. Masa tu saya pegang Yasin balik, nak tunggu. Buka pintu bawah, ular kepala 2 jalan. Aku paling takut ular. Masa tu aku tak kira ustaz ke, selebriti ke, no way. Letak Yasin, aku lari. Tak sedar, rupa-rupanya duduk di atas meja makan. Duduk gini, nampak orang ramai. Hang gelak nah. Kena kat aku, tahu tak? Oh, naik duduk atas meja. Astaghfirullahalazim. Tak tahu macam mana duduk atas meja, aku tak tahu dah masa tu. Jemaah orang kampung, dia tengok ustaz duduk atas meja, dia orang dah kelang kabut. Ustaz lari, letak Yasin, dia orang pakai ambil apa, kayu lah, kursi nak katok ni. Ular masuk dalam rumah. Duduk atas tu baru aku rasa lega. Memang confirm tak kena patuk. Yang kena jemaah bawah lah. Orang tua tu dia masuk, dia tengok orang tu kelang kabut dengan ular ni. Saya pun teringat hadis Nabi SAW. Ular masuk rumah, jangan pukul lagi. Jangan pukul. Cakap dulu. Orang nak pukul, nanti jangan pukul. Sedap kita atas kursi. Atas meja ni, atas meja makan. Jangan pukul. Nabi tak bagi, kita halau dulu. Saya pun cakap, wahai ular, gaya. Kalau kamu merupakan makhluk selain ular yang sebenar, sila keluar. Saya cakap 2 kali, tuan-tuan. 2 kali ular tu. Perempuan kat belakang tu baca Yasin tak habis. Yasin, orang yang belakang. Dia tak tahu orang lelaki kelang kabut belakang kat sini lah. Dia ikut jalan belakang, perempuan nampak. Wah, ular. Baru perasan. Saya kata, orang semua tu ikut ni, ular. Dia ikut pintu belakang. Dia lari ikut pintu belakang. Dalam keadaan tu, tuan-tuan, saya baru perasan, apa jadi dengan atuk tadi? Tengok atuk, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mata dia sangat menakutkan. Begitu, tuan-tuan. Mata ke atas terbuka, lidah terkeluar. Bila saya tanya keluarga, kenapa jadi macam ni? Dia kata apa, tuan-tuan? Arwah ada menyimpan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makhluk yang datang itu adalah makhluk yang mungkin yang paling dia takut, dan mungkin makhluk yang dia bela ketika hidupnya. Sebab dia masuk hutan, sebulan masuk hutan, keluar tak ada masalah, tak ada bawa apa-apa, tuan-tuan. Tengok Allah hantar malaikat maut dengan makhluk yang paling dia takut. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, jadi itulah keadaan suasana bagaimana malaikat maut datang. Dan malaikat maut ini, tuan-tuan perempuan, bukan boleh buat kawan. Dia tidak akan kompromi, tolong lambatkan satu saat, tak ada. Sebab Allah dah bagi tahu, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah jawab, wa lan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha.